Amin. Dan telah berkata oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bermula sabar atas kesusahan beristeri dan kesakitannya yang disakiti oleh isterinya itu, iaitu setengah daripada beberapa faedah berkahwin, tetapinya tiada dapat manfaat dengan dia melainkan salah suatu daripada dua lelaki, iaitu ada kalanya lelaki yang diqasadnya itu akan memerangi akan hawa nafsunya dan melawani akan dia, dan lagi ia hendak menyucikan akan perangai yang kejahatan yang di dalam hati, maka sabar ia atas kesakitan berkahwin dan kesusahan itu, jadi jalan di dalam memerangi nafsunya dan dapat suci hatinya dengan dia dan jadi perangi dengan dia. Dan ada kalanya lelaki yang ada ia daripada orang yang berbuat ibadat yang zahir jua, seperti sembahyang dan naik haji dan lainnya daripada segala ibadat yang sunat, padahalnya tiada baginya jalan dengan ibadat yang batin, dan baginya gerak dengan berfikir dan dengan cita-cita hatinya, dan hanyalah ada amalnya itu, iaitu amal engkau dengan mengerjakan sembahyang atau naik haji atau perang sabilillah atau lainnya daripada segala ibadat yang zahir, maka amalnya bagi ahlinya dan anaknya dengan berusaha menghasilkan rezeki yang halal bagi mereka itu, dan berdiri dengan mentarbiahkan mereka itu, serta sabar ia akan kesusahan yang demikian itu, iaitu terlebih afdal daripada berbuat segala ibadat yang lazim bagi badan yang tiada berlaku kebajikan itu kepada orang lain. Baik, saya baca panjang sikit kat situ. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi menguraikan bab yang perkara yang kelima ataupun faedah yang kelima. Dia menyebut kat sini faedah berkahwin yang kelima. Jadi dia sambung huraian. Pengarang kitab ni dia sambung lagi huraian dengan membawakan kata-kata daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah. Baik, kita petik beberapa isi penting daripada perenggan yang kita bacakan tadi. Baik, pertama sekali Imam Al-Ghazali sebut dalam teks ataupun dalam perenggan yang bawah tu, dia kata sabar atas kesusahan beristeri. Pertama, sabar atas kesusahan beristeri. Yang kedua, sabar dengan kesakitan yang dia terima. Kesakitan itu sama ada kesakitan itu berbentuk lisan, makna dia cakap yang kasar daripada isteri dia, ataupun muamalah yang tak elok daripada isteri dia. Itu nama dia kesakitan. Dalam bahasa Arab kita panggil sebagai azza. Azza, makna dia kesakitan. Sama ada kesakitan itu dibuat secara fizikal ataupun kesakitan itu dibuat secara lisan. Jadi dia kata apa? Dia kata sabar atas kesusahan beristeri itu dan sabar di atas segala karenah-karenah isteri itu sebenarnya memberi faedah kepada lelaki yang bergelar suami.
Tetapi Imam Ghazali kata apa kat sini? Imam Ghazali kata ada dua golongan lelaki yang akan dapat faedah dengan ujian yang macam tu. Makna dia dengan sebab susahnya nak jaga isteri, dengan sebab susahnya nak menghadapi karenah daripada isteri, sebenarnya kalau dipandang daripada sudut yang positif, kalau ikut bahasa sekarang, kalau dipandang daripada sudut yang positif, sebenarnya perkara itu boleh membawa manfaat kepada si suami. Tetapi suami kategori yang mana yang boleh ambil manfaat daripada kesusahan itu tadi? Jadi Imam Ghazali sebut yang pertama. Imam Ghazali kata yang pertama yang boleh dapat manfaat ialah seorang lelaki yang dia berkahwin. Tujuan dia berkahwin itu, qasad tu yang dikata dalam perenggan tu, muka surat 92 perenggan yang atas tu, yang dikata tujuan lelaki ini berkahwin sebab dia nak cuba perangi nafsu dia. Dia cuba nak latih nafsu dia supaya nafsu dia itu dapat ditundukkan. Tunduk dengan cara apa? Ditundukkan dengan sifat sabar. Jadi bila dia menghadapi karenah daripada isteri, dia sabar dengan karenah isteri. Kadang-kadang dengan karenah seorang isteri itu menyebabkan suami itu boleh jadi marah. Kadang-kadang dengan sebab isteri, karenah isteri itu, seorang suami dia rasa nak pukul isteri dia tu. Itu semuanya datang daripada tuntutan nafsu. Jadi ada seorang laki-laki ni, dia cuba nak melatih diri dia tu supaya tak buat benda-benda yang tak elok tu. Makna dia nak kawal sifat marah dia tu. Dia nak kawal sifat tidak menyakiti orang lain. Macam mana cara dia? Dia berkahwin. Dan tujuan dia berkahwin itu untuk lawan nafsu dia, untuk latih nafsu dia itu. Maka dengan sebab niat mula-mula dia berkahwin dulu, tujuan dia nak menundukkan nafsu dia itu, maka ketika dia dah berkahwin, dia dapat ujian daripada isteri dia itu dengan segala karenah-karenah dia. Maka dia ingat balik waktu mula-mula dia berkahwin dulu, niat dia untuk apa? Niat dia untuk tundukkan nafsu dia. Niat dia untuk perangi nafsu dia. Maka dengan sebab itu, dengan sebab niat dia yang bersih, niat dia yang suci tadi, maka dia menghadapi, dia hadap segala karenah-karenah daripada isteri dia. Akhirnya dengan kesabaran dia menghadapi karenah daripada isteri dia, dia dapat sucikan hati dia. Itu golongan yang pertama kata Imam Al-Ghazali. Sebab apa? Sebab nak sucikan hati ini dia tak semudah cakap. Cakap ini teori, praktikal dia belum tentu semua orang boleh buat. Tu sebabnya bila nak jadi seorang yang sabar, bila nak jadi seorang yang boleh menundukkan hawa nafsu tu, dia kena ada latihan. Dia kena ada buat latihan. Latihan macam mana? Macam contoh dia kita baca dalam Sirah Nabawiyah. Nabi SAW, contoh dia, Allah Subhanahu Wa Taala mendidik Nabi SAW menjadi seorang insan yang penyabar sebelum Nabi diperintahkan untuk berdakwah. Sebab apa? Selepas Nabi berdakwah, Nabi akan menghadap macam-macam karenah daripada manusia. Jadi sebelum nak hadap karenah-karenah daripada manusia itu, Allah Ta'ala latih Nabi Muhammad SAW dengan sifat sabar, contoh dia. Begitu juga dengan kita. Kita macam mana kita nak tundukkan nafsu kita? Ada setengah orang, kata Imam Al-Ghazali, dia berkahwin, dan tujuan dia berkahwin itu supaya dia dapat menundukkan nafsu dia itu ketika dia berhadapan dengan karenah daripada isteri dia. Itu yang pertama kata Imam Al-Ghazali. Jadi golongan pertama, dia berkahwin itu, tujuan dia berkahwin itu untuk bersihkan hati dia. Maka bukan semata-mata dia kahwin itu dengan tujuan nak berseronok-seronok, dengan tujuan nak bersedap-sedap, tetapi tujuan dia
nak bersihkan hati. Itu satu. Kemudian Imam Ghazali kata golongan lelaki yang kedua yang boleh ambil manfaat daripada perkahwinan ini ialah seorang laki-laki yang dia ini kalau urusan ibadah untuk diri sendiri dia tak ada masalah, tapi dia akan jadi masalah bila bermuamalah dengan orang lain. Sebut aja solat 5 waktu, dia tak ada masalah, dia boleh buat solat 5 waktu. Lebih daripada tu pun dia boleh buat. Dia boleh datang solat 5 waktu itu berjemaah di masjid. Itu ibadah untuk siapa? Itu ibadah untuk diri dia. Sama juga macam orang yang mengerjakan haji. Dia mengerjakan haji, dia menunaikan haji. Dia menghadapi kesesakan ketika menunaikan haji dengan ramainya jemaah-jemaah. Tapi dia boleh hadap. Tapi itu semuanya melibatkan ibadah yang balik pada diri dia sendiri. Sama juga macam bersedekah contoh dia. Itu untuk diri dia. Tetapi ada seorang laki-laki ini, dia berkahwin, dia tujuan dia nak dapat lebih lagi daripada itu. Apa dia? Apa yang lebihnya? Yang lebihnya ialah dengan sebab dia berkahwin, dia boleh melatih diri dia untuk buat kebaikan untuk orang lain. Apa kebaikan untuk orang lain? Bila dia dah kahwin, dia dapat seorang wanita bernama isteri. Jadi bila dia dah ada isteri, dia kena latih diri dia itu untuk buat kebaikan untuk si isteri dia tadi. Dia kena tarbiyah isteri dia, dia kena didik isteri dia, dia kena kawal isteri dia. Yang tadi solat untuk diri dia, sekarang ini bukan sekadar solat untuk diri dia, dia kena perhatikan solat untuk isteri dia. Kalau dia boleh solat 5 waktu, dia kena pastikan isteri dia pun solat 5 waktu. Itu sebab kita kata, kalau solat untuk diri sendiri, kita lepas. Tapi bila seorang suami, dia ada tanggungjawab satu lagi dekat rumah, isteri. Adakah isteri dia dah tunaikan tanggungjawab dengan mendirikan solat tu? Maka dia kena ambil berat dekat situ. Dengan cara dia ambil berat itu, dia dah melakukan kebaikan lebih daripada orang lain. Kalau saya, contoh dia, saya hanya boleh solat. Okey, saya solat untuk diri saya. Sampai waktu azan, saya datang, saya solat. Tapi ada seorang sahabat saya, dia azan, bila bunyi azan saja, dia solat. Kemudian dia ingatkan isteri dia, dia ingatkan anak-anak dia, dah solat ke belum? Kalau tak solat, solat sekarang. Makna dia balik dari masjid, dia sampai ke rumah, dia cari isteri dia, dia cari anak dia, tanya, dah solat ke belum? Jadi dekat masjid tadi, dia dah buat satu kebaikan. Bila balik rumah, dia ambil tanggungjawab, tanya tentang anak dan isteri dia, dia dah buat satu lagi kebaikan dekat situ. Itu sebabnya dia berkahwin. Sebab apa? Sebab dia nak kembangkan kebaikan yang dia buat. Dia tak nak kebaikan dia itu hanya untuk diri dia je. Dia nak cuba kongsikan kebaikan itu dengan cara dia kongsi dengan orang lain. Lalu dia berkahwin. Dia berkahwin, dia hadap anak dia, dia hadap isteri dia. Jadi makna dia berbeza dengan orang lain. Dekat situ makna dia golongan lelaki yang kedua ni apa dia? Golongan lelaki yang kedua ini ialah golongan lelaki yang mereka ini membuat satu amalan yang amalan itu besar tuntutan dia. Dia bukan sekadar amalan untuk diri sendiri, tetapi amalan dia itu berkait dengan orang lain. Dalam kurungan, orang lain itu ialah isteri dan anak-anak dia. Itu faedah berkahwin. Makna dia kembangkan kebaikan dia itu. Asal kebaikan tu untuk diri dia. Kemudian bila dia berkahwin, ada anak, ada isteri, dikembangkan untuk anak dan isteri dia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Itu Imam Ghazali kata ada dua golongan lelaki yang dengan sebab berkahwin dia dapat buat kebaikan tu, tapi dia balik pada niat asal dia ketika dia berkahwin. Kalau tujuan dia berkahwin semata-mata nak berseronok-seronok semata-mata ataupun nak bersedap-sedap semata-mata, maka yang dua perkara yang disebut oleh Imam Al-Ghazali tadi ni dia tak akan ambil kisah dekat situ. Okey, baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, habis. Syahdan. Selanjutnya adalah segala orang yang sabar atas kesakitan dan kesusahan yang datang daripada ahlinya. Ahli itu merujuk kepada isteri dia. Daripada ahlinya dan anaknya itu amat besar pahalanya dan martabatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diceritakan orang bahawa sungguhnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kasih sayang lagi membaikkan perangai serta perempuan yang diperbuatnya isteri itu. Bersabda ia, barang siapa sabar atas kejahatan perangai isterinya, nescaya memberi oleh Allah Ta'ala daripada pahala seumpama yang diberikan akan dia akan Nabi Ayub. Sabar ia akan balanya. Dan barang siapa perempuan yang sabar ia atas kejahatan perangai suaminya, nescaya memberi akan dia oleh Allah Ta'ala seumpama pahalanya yang diberikan kepada Asiyah isteri Fir'aun. Baik. Dalam perenggan yang ini pula, pengarang kitab ni dia bagi tahu apa? Dia kata syahdan. Selanjutnya, mana disambung lagi. Dia kata segala orang yang sabar itu dapat pahala yang amat besar. Tadi Imam dalam rakaat yang pertama, Imam ada sebut tentang kelebihan sabar. Wa basyiris sabirin, kan? Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar ini, dia paling tidak dia akan ada sahaja berita gembira yang dia dapat. Sebab itu janji Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah Taala sebut innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Berdasarkan ayat tu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, Imam Al-Auza'i dia ambil istimbat, dia beristimbat dengan ayat tu. Dia kata apa? Dia kata semua kebaikan-kebaikan yang lain dia ada ukuran pahala dia. Solat ada ukuran pahala dia. Okey, sedekah ada ukuran pahala dia. Tapi Imam Al-Auza'i kata apa? Imam Al-Auza'i kata untuk sabar tidak ada ukuran balasan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, orang yang sabar ini ajrahum, pahala mereka bighairi hisab. Tidak terkira dia punya pahala dia. Siapa dapat? Orang yang bersabar. Itu pendapat Imam Al-Auza'i rahimahullah. Baik. Sebelum kita sambung perenggan seterusnya itu, suka saya untuk tuan-tuan buat nota kaki pada hadis yang dibacakan tu. Barang siapa sabar atas kejahatan tu, muka surat 93 tu kan, yang perenggan atas sekali yang kita baca tu, yang bersabda ia, barang siapa sabar atas kejahatan, sampailah kepada ayat Asiyah isteri Fir'aun itu. Okey, tuan-tuan buat nota kaki yang ada kitab itu, tulis dekat situ, hadis itu tiada asalnya. Tidak dijumpai asal hadis tu. Jadi tak boleh dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dia ada dalam satu kitab, nama kitab itu kitab Tazkiratul Mawdu'ah, peringatan tentang hadis-hadis palsu dekat situ. Jadi bila perkara itu nisbah kepada Nabi, saya dah pesan banyak kali dah, bila satu-satu ucapan itu dinisbahkan kepada Nabi, kita kena pastikan ucapan itu memang betul Nabi yang cakap. Kalau tak boleh.
nanti kita dikira berdusta atas nama Nabi SAW. Jadi nota kaki dekat situ, setakat yang saya buat carian dalam kitab-kitab, hadis itu tiada asal dia. Okey, habis. Okey, kita terus kepada perenggan yang bawah tu. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu bahawa sesungguhnya belum memadai membaikkan perangai serta isterinya itu menegahkan kesakitan daripadanya, tetapi lebih lagi daripada itu, iaitu hendaklah halim. Halim, ha lam ya mim, halim. Yakni, maksud halim dekat situ, yakni sabar dan jangan lekas marah pada ketika kurang akal perempuan itu, dan pada ketika marahnya kerana mengikut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bahawa sungguhnya adalah beberapa isterinya, yakni mengembalikan akan dia di dalam perkataan, yakni menjawab akan perkataan Nabi pada ketika Nabi menakut akan dia atau marah akan dia, dan barangkali meninggalkan berkata-kata seorang daripada isterinya dengan dia sehari hingga malam, padahalnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar jua daripada demikian itu, dan lagi tiada lekas marah ia. Apa dia nak cakap ni sebenarnya? Baik, Imam Ghazali kata apa kepada para lelaki, kepada lelaki yang bernama suami. Okay. Kamu tak memadai, kamu tak cukup lagi kalau setakat baik perangai, isteri itu pula tak menyakiti kamu, belum lagi dia kata. Kamu kena tambah sikap kamu, sifat kamu dengan halim. Halim ni makna apa? Pengarang kitab ni dia sebut kat sini. Yang aku maksudkan dengan halim dekat situ, sabar dan jangan lekas marah ketika kurang akal perempuan tu. Apa maksud kurang akal? Gila ke? Tak. Ketika mana seorang isteri bertindak mengikut emosi, itu maksud kurang akal. Sebab kalau orang itu bertindak ikut akal, dia tidak ikut emosi. Kalau dia ikut emosi, dia tinggalkan akal dia. Macam tu. Jadi ada kalanya seorang isteri itu dia bertindak, dia ikut emosi. Emosi dia menguasai. Apa contoh dia? Dia bertindak ikut emosi. Dia tengah marah anak, suami balik, dengan suami-suami kena marah sekali. Dia marah tu sebab apa? Sebab pada ketika itu emosi dia menguasai. Ketika emosi menguasai, itulah maksud kat situ kurang akal dia. Bukan maksud kurang akal kat situ gila. Kena faham dekat situ. Ada ketika mereka ni ikut kepada amarah, ikut kepada nafsu dia itu, dia lupa yang dia marah tu siapa. Tang dia marah anak tadi, okey lagi. Dia marah anak tadi, okey lagi. Anak itu selerakkan rumah tu. Bantai dekat kanan, tilam dekat kiri, selimut dekat depan sana, habis dia marah. Mana marah itu marah sungguh. Kebetulan suami masuk rumah, time tak kena. Masuk elok aja bagi assalamualaikum, cantik. Tadi ada 2 orang kena marah, campur seorang lagi, 3 terus. Jadi pada ketika itu kurang akal dia, dengan maksud emosi mengawal dia pada waktu itu. Pada ketika itulah kata Imam Ghazali menuntut sifat halim itu tadi. Kalau tak ada sifat halim itu tadi, bertembung. Marah bertembung dengan marah. Tengok apa kesan dia. Kalau tak tangan naik ke muka, ada satu benda lagi bahaya daripada tu. Kalau setakat tangan naik ke muka, okey lagi.
Bukan okey sebab apa? Tak. Habis kuat, isteri tu dapat sakit. Lagi satu yang paling bahaya yang keluar daripada lidah tu. Apa dia? Perkataan cerai tu. Tu paling bahaya sekali. Tu sebabnya kata Imam Ghazali, seorang suami itu dia dituntut untuk bersifat dengan halim. Ada sifat sabar dan jangan lekas marah. Tu saya kata teori senang. Kita balik zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jap, tengok jam. Okey. Kita balik zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada banyak hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bermuamalah dengan isteri baginda. Ada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap dan isteri baginda angkat suara sikit. Tapi angkat suara bukan nak protes, angkat suara supaya Nabi bagi perhatian. Macam tu. Dia lain tau. Angkat suara dengan sebab nak membantah, dengan angkat suara supaya orang bagi perhatian, dia tak sama. Nabi cakap dalam satu-satu perkara, tiba-tiba isteri baginda angkat sikit dia suara supaya Nabi Muhammad pandang dekat dia. Macam tu maksud dia. Tetapi untuk isteri Nabi menengking Nabi ataupun mengeluarkan kata-kata yang tak elok pada Nabi, tak pernah berlaku. Itu sebabnya kalau tuan-tuan baca, ada setengah kitab-kitab dia sebut ada isteri-isteri Nabi itu mereka pernah memukul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu semua riwayat palsu. Tak ada seorang pun isteri Nabi yang pernah memukul tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak cakap kasar pun tak. Mereka tu dalam hadis, kalau kita baca hadis yang ketika isteri Nabi angkat suara itu, ulama-ulama hadis bahas hadis tu. Angkat suara bukan tujuan engkar pada arahan Nabi, tak. Angkat suara sebab nak bagi Nabi perhati, nak bagi Nabi bagi perhatian pada dia, itu aja. Dalam riwayat hadis, pernah tak Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tizal? I'tizal ni makna dia mengasingkan diri daripada isteri-isteri dia dengan sebab perbuatan isteri. Balik nanti tuan-tuan rujuk balik surah Al-Ahzab ayat 28 dengan ayat 29. Kenapa ayat tu turun? Surah Al-Ahzab ayat 28 ayat 29. Kes itu turun sebab ada satu masa isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Nabi nafkah lebih daripada biasa. Pada ketika itu kita pun tahu kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana. Jadi Nabi cakap, Nabi jawab balik, Nabi nasihat isteri dia. Selepas daripada itu, yang Nabi macam terasa hati sikit. Nabi i'tizal. Tapi Nabi mengasingkan diri bukan tempat lain, dalam rumah tu juga. Macam ada satu tempat dalam rumah tu Nabi mengasingkan diri. Dalam riwayat Sahih Bukhari contoh dia ada cerita benda tu. Ada riwayat kata Nabi mengasingkan diri lebih kurang 29 hari. Ada riwayat kata lebih daripada tu. Sehingga turunlah ayat 28, ayat 29 surah Al-Ahzab. Allah Ta'ala perintahkan Nabi buat takhir. Takhir makna dia pilihan. Sebab ayat tu Allah Ta'ala kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabi, wahai Nabi. Panggilan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Ayat tu. Wahai Nabi, kamu katakan kepada isteri-isteri kamu, kalau kamu, wahai Nabi, kata dekat isteri kamu, kalau kamu, in kuntunna, sekiranya kamu nakkan kehidupan dunia dan segala perhiasan dia, marilah aku bagi benda yang kamu nak tu dan aku lepaskan kamu dengan cara yang baik, kata ayat tu. Ni ayat takhir. Kalau dalam kita baca dalam kitab tafsir dikata ayat takhir, pilihan. Makna dia Allah suruh Nabi bacakan ayat tu kepada isteri baginda biar isteri yang buat pilihan.
Kalau nak pilih perhiasan dunia, Nabi kata apa? Aku boleh bagi dan aku akan lepaskan kamu dengan cara yang baik. Okey. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Sekiranya kamu nak Allah, kamu nak Rasul dan kamu nak negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi orang-orang perempuan berkait dengan isteri Nabi, muhsinat, kan? Bagi orang-orang perempuan yang buat baik merujuk kepada isteri Nabi, ajran azima, pahala yang sangat besar. Maka pilihan kepada isteri Nabi, ayat tu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tak nak Nabi berterusan perangai buat macam tu, tapi Nabi buat macam tu dengan tujuan mendidik. Kan kita ada baca dalam mukadimah kitab mula-mula dulu, ketika seorang isteri berlaku nusyuz pada suami, ada 3 perkara kan yang diajar oleh Al-Quran. Salah satu daripada dia, asingkan diri, kan? Itu yang Nabi SAW buat tu, asingkan diri. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad ambil cara macam tu. Bila Nabi Muhammad mengasingkan diri, maka isteri baginda terasa kenapa Nabi buat macam tu. Setelah sekian lama berlalu masa, Allah Ta'ala turunkan ayat itulah yang jadi keputusan. Makna dia, sama ada isteri baginda nakkan dunia dan perhiasan dia, Nabi bagi dan dilepaskan, ataupun isteri baginda nakkan Allah, nakkan Rasul, nakkan negeri akhirat. Kalau mereka pilih yang itu, mereka akan dapat pahala yang sangat besar. Kat sinilah letaknya kehebatan iman ummahatul mukminin, ibu kepada orang-orang beriman, isteri-isteri Nabi. Apa dia? Mereka terus pilih yang kedua. Mereka tak tengok yang pertama. Kalau mereka pilih yang pertama, Nabi bagi, tak ada masalah. Tapi isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, mereka pilih yang kedua. Mereka pilih Allah, mereka pilih Rasul, dan mereka pilih akhirat dekat situ. Kisah itu berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis. Baik, habis kat situ. Okey. Kemudian, dan diriwayatkan oleh setengah ulama bahawa sungguhnya adalah seorang daripada isterinya memarah. Ayat dia memarah kat situ. Maka menolak ia akan tangannya akan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka marahnya akan dia oleh ibunya. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan olehmu, maka bahawa sungguhnya telah memperbuat ia akan yang terlebih banyak daripada demikian itu. Diriwayatkan. Bila kata diriwayatkan, tuan-tuan boleh detect dah dekat situ. Bila kata diriwayatkan, maka dia ada masalah pada hadis tu. Sama ada sahih ataupun dhaif ataupun maudhu'. Itu sebab dia guna diriwayatkan. Itu sebabnya saya katakan orang yang karang kitab ni, dia bukan calang-calang ulama. Dia beradab dekat situ. Okey, dia beradab. Dia sebab dia tulis kat situ dan diriwayatkan dekat situ. So orang yang datang kemudian, dia carilah hadis tu ada ke tak ada. Itu tanggungjawab orang datang kemudian. Bukan dia mencela ulama yang dulu. Macam tu cara dia, cara kita beradab dengan ulama. Okey, jadi tuan-tuan buat nota kaki dekat situ, dekat hadis tu. Hadis itu tiada asalnya. Okey, hadis itu tiada asalnya. Sebab saya dah cerita pada tuan-tuan tadi kan, tidak ada seorang pun isteri Nabi yang pernah pukul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekat sini dia tak kata istilah pukul, ni dia kata dia marah dekat Nabi. Nabi datang, bila Nabi datang dia tolak. Dia tolak, isteri Nabi tu tolak. Macam tu dia punya riwayat hadis tu. Okey, jadi hadis itu dalam carian kita tak jumpa hadis itu.
datang ataupun berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi tuan-tuan tanda kat situ tiada asal dekat situ. Okey, habis. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula yang terlebih sempurna iman. Azan dulu kan? Masa kederaan. Macam kederaan ni nak azan dulu. Mana orang? Allahu Akbar, Allahu Akbar.
kita sambung sikit je di waktu kecederaan ni. Baik, kita baca hadis sikit tu. Lepas tu kita berhenti. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula yang terlebih sempurna iman orang yang mukmin itu, iaitu orang yang terlebih baik perangai itu dan yang terlebih mengasihani dan menyayangi, yakni sayangi dengan ahlinya. Okey, tanda kat situ, berhenti kat situ. Baik, sebagai penutup kita bacakan hadis itu. Hadis tu nota kaki, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Baik, hadis tu sebut seorang mukmin yang sempurna iman dia. Bila kita mengucap dua kalimah syahadah, kita dah Islam, kita dah ada iman kat situ. Sekarang ni tugas kita nak jadikan iman tu jadi sempurna. Iman tu dia akan jadi sempurna dengan amalan. Sekadar bersyahadah semata-mata, dia hanya beriman, tapi dia tidak sempurna iman. Ada orang yang beriman, ada bersyahadah, tapi dia tak solat. Ada orang yang bersyahadah, dia tinggalkan perkara-perkara ataupun perintah-perintah Allah. Okey, kita nakkan kita ni jadi orang yang beriman dan orang yang sempurna iman dia. Antara cara untuk sempurna iman dia, kalau kehidupan berkeluarga, seorang suami dalam masa yang sama dia seorang ayah. Dia menyayangi isteri dia dan dia mengasihi anak-anak dia. Maka bila dia tunaikan benda itu, maka dia telah buat satu perkara yang boleh menyempurnakan iman dia. Itu sebabnya bagi orang yang dah berkahwin itu, dia boleh buat isteri dan anak itu sebagai sumber pahala dia. Kesimpulan yang terakhir, ketika suami, ni tak ada dalam buku, ni kesimpulan je. Ketika suami mendidik isteri dan anak, dia sedang menjalankan perintah Allah, maka sudah tentu itu pahala untuk dia. Okey? Ketika seorang suami, dia didik isteri dia. Ketika seorang ayah, dia didik anak dia. Ketika dia mendidik isteri, ketika dia mendidik anak, sebenarnya dalam dia sedar ataupun tidak, dia sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia menjalankan perintah Allah, maka dikira pahala untuk dia. Sebagaimana tuan-tuan solat, bila solat cukup segala syarat-syarat dia, dapat pahala. Begitu juga seorang suami, dia didik isteri, dia dapat pahala. Seorang ayah, dia didik anak, dia dapat pahala dia. Di rumah saja dia buat pahala dengan anak dan dengan isteri dia. Itulah yang disebut sebagai Islam. Jadi kita tanda dekat situ. Nanti kita sambung pada perenggan yang bawah tu, dan tersebut di dalam syarah Arba'in bagi Imam Nawawi dekat situ. Wallahu ta'ala a'lam. Ya saya? Sabar. Memang kena banyak sabar. Kalau tuan-tuan nak tahu sabar ni nak banyak mana, kita beli buku bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan isteri-isteri baginda. Bukan isteri baginda. Kalau tuan-tuan mungkin isteri Nabi Muhammad dengan isteri baginda. Macam mana Nabi bersabar dengan karenah isteri. Itu contoh paling baik. Kalau nak bawa contoh orang ni sekarang, kita nampak ada cacat. Kita tengok contoh yang ditunjukkan oleh Nabi, macam mana Nabi mempraktikkan sifat halim tu tadi. Halim yang kita ngaji tadi kan, sabar dan tidak mudah marah. Okey cuba cari kat kedai-kedai buku. Kalau malam pergi kedai buku, type je dekat Shopee tu. Wallahu ta'ala a'lam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفارقنا من بعده تفارقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته